Bazar di Kampung Gelam Singapura ni antara bazar terbesar di Singapura tau. Beruntung kami dapat hadir ke Gemilang Kampung Gelam. Terima kasih kepada penganjur. Selepas berbuka, tim Coca-Cola Singapura dan juga Malaysia bergambar bersama menteri. Alhamdulillah selesai dengan jayanya event hari ini. Kita pun mula berjalan semula melihat bazar di Kampung Gelam ni. Kalau korang datang sini, menariknya korang kena datang ke booth Fanta ni. Sebab bagi aku ni booth yang paling cantik. Siap dapat air percuma lagi ni Rupanya ada pelbagai jenis minuman-minuman daripada Fanta ni tau. Dan ada juga yang belum masuk Malaysia lagi. Contohnya macam ni, ada Fanta Grape, ada Fanta Lychee dan juga ada Fanta aiskrim soda ni Tengok packaging dia pun menarik Fusti pun sama juga dan ada Minute Maid juga. So bolehlah kita cuba dekat sini. Memang meriah betul lah dekat bazar Kampung Gelam ni. Memang ramai orang. Penuh orang dekat sini, betul-betul berhadapan dengan Masjid Sultan. So kalau nak berterawih pun memang senang sebab betul-betul berhadapan masjid. Dekat sini ada juga tempat untuk ambil gambar yang cantik macam ni So korang kenalah juga jalan-jalan dekat sini. Siang pun cantik, malam pun cantik. Bolehlah kita tengok memori Kampung Gelam yang digambarkan di dinding kedai ni. Bukan tu saja, untuk sesi moreh malam pula, bolehlah berjalan dekat area Arab Street ni yang mana ada banyak kedai Arab. Orang nak cari tempat makan yang best, betul-betul ni depan Masjid Sultan ni. Apa lagi kalau nak makan, mestilah kita cari kunafa kan. Orang kata boleh jadi sesi moreh kita waktu malam. Nampak kan macam best kan. Sebenarnya banyak lagi tau kedai-kedai yang berada di sekitar Arab Street ni. Dan itulah suasana kami bersama tim Coca-Cola. Siapa nak tengok kami pergi mana lagi? Komen Coca-Cola.